Assalamualaikum. Unboxing time gashapon daripada Fauzi. Dia bawa balik pada jalan-jalan Jepun, bukan yang kedai kat Malaysia tu, tapi jalan-jalan betul di Jepun. Cuma dia pergi ke Osaka, dia pergi ada mini Akihabara ke Osaka. Jumpalah. Saya minta dia belikan tikam 3 gashapon. Kita tengok apa yang ada. First kita buka yang bola kecil dulu. Kita melihat apa yang kena. Oh, dapat Dragon Ball kecil, keychain kecil kalau nampak ni. Kena fokus tengok fokus, nampak kalau fokus. Tak nampak Dragon Ball kecil, Goku Super Saya, keyboard, keychain, keyboard. Tak apa, kita buka tengok kalau nak tengok lah. Ada main. Yang ni dapat lah oleh-oleh daripada Jepun, Osaka. Ini dapatlah satu oleh-oleh dari Jepun, Dragon Ball Super Saya. Satu lagi ini watak apa ni, lupa dah watak. Coretkan. Nama dia pun tak ingat. Kalau kita lihat yang kena watak nama dia lupa dah. Cek lah, Google lah. Dan yang besar sikit bola naga, bola biru. Kaca Ultraman. Ultraman apa ni? Reboot. Bagian nama dia adalah Ultraman. Alamak, dalam bahasa Jepang lah. Asal dia Ultraman. Dayang. Itulah dia. Jadi kita ambil gambar dan pasang benda ni. Alright, thanks for watching.